Hai geng, okay, biasanya saya skate dekat sini, which is Shah Alam Extreme Park. Tetapi ada satu masalah besar. Nampak lampu stadium ni dah rosak. Dan juga lampu-lampu lain pun dah rosak, menyebabkan bahaya untuk kita skate pada waktu malam. Actually, skate park ni bukan just tempat untuk skate tau. This place is our second home, tempat kita jatuh bangun and build memories dengan community sini. Jadi bila semua lampu dekat sini tak berfungsi, it feels like something is missing. That's why we're trying to fix this lamp. Kita cuba selamatkan lampu ni tetapi tidak berjaya sebab LED banyak yang short. That is why we came out with this solution, iaitu beli lampu baru. Sebelum nak install lampu ni, kita kena turn off beberapa switch. TV main. Sekarang ni auto tengah on, so kita off. Sini pun kita off. Dan ini untuk lampu, kau tengok wayarnya. So kita off sini, off sini. Nampak ni lampu masih menyala, so kita off kat sini. Alright. Mantap. Jangan lupa untuk turn off MCB untuk setiap tiang lampu. Alright geng, semua switch penting dah off. Jom kita install lampu. Skatepark ni pun sepah juga. Sekejap lagi kita gotong royong. Hush, first time jugalah geng panjat tiang lampu ni. Gayat juga, tapi demi skatepark ni aku beranikan diri. Ni wiring lampu ni, so ada live wire dan juga neutral wire. So kita just pasang macam biasa lah geng. Neutral ke neutral, live ke live. Electrical tape. Electrical tape Okay. Salah. Okay. For safety, pastikan earth wire attach pada besi tiang lampu ni. Kalau tak... Okay, done. Oh lama. Baru satu lampu. Kita rehat dulu. Nanti kita akan proceed ke lampu yang seterusnya. Okay, sekarang ni kita nak test lampu tau. So first thing first, lampu dah nyala. Kita nak test lampu, jadi kita pergi ke manual. On ke sini. Dengar tu? So kita onkan lampu. Dengan harapan jadilah lampu. Kita tengok, jom. Tu hujung sekali tu dah on. Nampak tak? Tu dah on dah hujung sekali. Ada tangga lagi. Selepas selesai pasang semua lampu, kita kemas skatepark ni. Nampak ni pokok ni dah hempap wayar lampu ni. So kita fix mana yang boleh. Sebenarnya baru tahu komuniti skatepark sini yang maintain kawasan ni dari segi rumput panjang ke, pokok tumbang atau lampu-lampu rosak. And aku pula just join the bandwagon. Ada wayar. Lepas hujan lebat, bowl skatepark ni tersumbat dan air tak boleh turun. So, kami unclog balik supaya boleh skate macam biasa. Okay, tu ada pusing kan? Alhamdulillah selesai gotong royong. Now kita tunggu malam untuk tengok semua lampu kat skatepark ni. Di skatepark sahaja anggaran 12 tiang lampu yang kita dah berjaya baiki. Ini adalah hasil lampu pada waktu senja dan pada waktu malam. Lampu stadium tu kita tak baiki lah ya. That moment bila kita nampak orang happy, dengar gelak tawa, bunyi skate, rasa penat lelah baiki lampu dan kemas skatepark tu hilang. Lampu dan pokok. Ingat geng, bila kita buat sesuatu dengan hati, insya-Allah dunia akan terasa lebih lembut dan indah. Alright geng, tu saja. Bye.